Kau Ustazah. Bukan subscribe. Sampai. Alamak, saya tertinggal handphone saya kat atas. Saya pergi ambil kejap. Pastikan hafal satu ayat at least. A few moments later. Aku pakai sunscreen aku aja kan? Aku tunjuk produk. Boleh jap? Ha, ni. Ia mencerahkan kulit anda. Kulit anda akan menjadi lebih lembab. Hari ni aku nak review sunspray Skin Aqua ni. Ni, korang tak suka pakai sunscreen ni, pakai sah. Kau dah tahu muka kau macam hauk, lepas tu kau tak pakai lagi. Ni, sebelum kau pakai ni, goncang lu. Ingat goncang, kau tak sepak. Goncang. Ni lah, periksa lah. Nampak kan? Tu. Tak. Kau jangan biarkan, kau terus sapu je. Sapu. Berada satu tempat lah, tapi aku nak bagi contoh. Sekejap. Tengok. Nampak kan? Lain. Ni lebih shine. Ni tak. Ni, kalau korang susah sangat cari sunscreen yang sesuai dengan skin korang, baik beli Skin Aqua ni. Ini cocok untuk sesuai untuk skin sensitif. So dia cooling effect and watering. So okay, tu je lah. Beli sekarang. Kau tak beli aku sepak. Aku datang satu rumah. Beli. Bye.